Korang pernah dengar tak pasal satu pasangan kembar yang langsung tak cakap dengan sesiapa kecuali sesama sendiri. Diorang cipta bahasa sendiri, hidup dalam dunia diorang je, tapi benda tu tak berakhir dekat situ. Dan tiba-tiba salah seorang mati, dan apa yang jadi lepas tu? So guys, nama diorang June dan Jennifer Gibbons, kembar seiras yang lahir tahun 1963 dekat Barbados. Tapi diorang tak dibesarkan dekat sana. Jadi sejak kecil lagi, family diorang pindah ke Wales, United Kingdom. Kawasan tu sunyi dan diorang satu-satunya family berkulit gelap dekat situ. Berkaitan dengan dua beradik ni, mula-mula orang ingat diorang macam budak lain. Pendiam, pemalu, tak banyak cakap. Tapi makin lama, orang sekeliling mula perasan sesuatu yang pelik, lain dari yang lain. June dan Jennifer langsung tak bercakap dengan sesiapa pun. Bukan kadang-kadang, tapi langsung tak pernah ya. Dan korang bayangkan dengan ibu bapa diorang pun tak bercakap, apatah lagi kalau dengan orang luar. Jadi bila orang tegur, diorang cuma diam je. Bila orang cuba tanya, diorang pandang tapi tak balas. Bila orang dekatkan diri, diorang tarik diri. Macam dunia luar tu tak ada kena mengenai langsung dengan diorang. Tapi yang buat orang makin bingung, bila diorang berdua je, diorang akan bercakap. Bukan cakap biasa, tapi satu bahasa pelik yang memang diorang saja yang faham. Bahasa tu terlalu laju, penuh dengan bunyi dan irama aneh. Macam kod, macam bahasa rahsia. Dan disebabkan diorang ni pendiam, yang memang betul-betul susah nak buka mulut, sampai satu tahap orang mula panggil diorang The Silent Twins. Kembar yang bisu, tapi hanya bila ada orang lain je. Tapi bila diorang berdua, suara diorang akan kedengaran, penuh cerita, penuh perbualan. Dekat sekolah pula, cikgu pun tak tahu nak buat macam mana. Diorang masuk kelas tapi tak pernah buka mulut. Bila kena soal, diorang diam. Bila kena marah pun, diorang tetap diam. Tapi bila buat ujian bertulis, rupanya diorang ni bijak tau. Sangat bijak, cuma diorang pilih untuk diam. Dan diam diorang tu bukan diam biasa. Bila orang lain sibuk main dekat luar, June dengan Jennifer tetap dalam bilik. Tutup pintu, tak keluar, tapi jangan ingat diorang duduk diam je tau. Dalam bilik tu, dua beradik ni bina dunia diorang sendiri. Dunia yang tak ada siapa boleh masuk, dunia yang hanya ada dua orang je dalam tu. Dan dekat dalam dunia tu, diorang banyak menulis. Bukan sikit-sikit tau, tapi beratus-ratus jurnal, cerita pendek dan novel. Jadi, ada yang diorang tulis pakai tangan, ada yang diorang type pakai mesin type lama, kadang-kadang tulis dalam buku nota, kadang-kadang diorang simpan dalam diary. Tapi, isi dalam tulisan tu bukan kisah remaja bercinta, bukan catatan hari-hari sekolah, tapi penuh dengan benda pelik, cerita gelap, kisah bunuh diri. Watak-watak yang gila, ada roh, ada kuasa misteri, ada orang yang sanggup membunuh demi cinta, ada juga elemen sihir dan dunia yang penuh bayangan. Dan yang seramnya, kadang-kadang watak dalam cerita tu macam berdasarkan orang sebenar. Ada watak yang bunyinya macam cikgu diorang, ada yang macam ayah diorang sendiri, dan ada juga yang terlalu dekat dengan diri diorang. Ibarat diorang ni cuba nak luah sesuatu, tapi bukan dengan suara, tapi melalui tulisan. Tapi guys, lama-lama apa yang asalnya cuma dalam tulisan mula keluar ke dunia sebenar. Tingkah laku diorang makin pelik. Kadang-kadang dua-dua keluar bilik sambil jalan rapat-rapat. Senyap je langsung tak tengok sesiapa. So diorang ni sekejap senyum, sekejap bisik, macam tengah berkomunikasi benda yang orang luar tak boleh faham. Walaupun diorang ni rapat, ada masa diorang akan bergaduh sesama sendiri sampai benda dalam bilik tu hancur. Tapi bila dipisahkan, masing-masing jadi makin teruk tau. Macam tak boleh hidup sorang-sorang. So dekat sini, hubungan diorang bukan hubungan kembar biasa. Terlalu kuat, tapi dalam masa yang sama penuh tekanan. Masuk fasa remaja, keadaan dua beradik ni makin teruk. Masa kecil dulu, diorang cuma senyap dan pelik je kan. Tapi bila umur diorang makin meningkat, kelakuan pun mula jadi bahaya. Jadi diorang mula keluar waktu malam buat benda yang tak masuk akal. Beberapa kejadian vandalisme dan kebakaran termasuk bangunan awam dan semuanya berpunca dari diorang. Dan ya, bila disiasat, semua tu berpunca daripada diorang. Dua orang remaja perempuan yang tak pernah bercakap dengan sesiapa. Tapi tiba-tiba jadi ganas macam tu. Dan ramai yang tak percaya mula-mula. Tapi bukti tu ada. Dan bila diorang kena tangkap, mahkamah tak tahu nak letak diorang dekat mana. Sebab dari luar, dua beradik ni nampak macam budak normal. Tapi dari segi tindakan, diorang memang sangat bahaya. Dan akhirnya diorang dihantar ke satu tempat yang bukan calang-calang, dan tempat tu adalah Broadmoor Hospital, tempat khas untuk pesakit mental yang dianggap berisiko tinggi. Tapi bukan pesakit biasa je yang ada, ini tempat yang penatahan pembunuh berseri, tempat orang-orang yang betul-betul berbahaya dekat sana. Jadi masa mula-mula masuk dekat sana, doktor cuba faham apa yang jadi. Diorang cuba pujuk, cuba tanya, tapi tetap sama, diorang memang tak bercakap langsung. Ibarat macam tengah bercakap dengan tembok. Dan macam Kim cakap tadi lah, diorang hidup dalam satu dunia yang terkunci. Dunia yang tak ada siapa boleh masuk. Tapi dalam diam, satu hari berlaku sesuatu yang buat semua orang dalam hospital tu berhenti dan dengar. Satu kenyataan ringkas tapi cukup buat bulu roma meremang.
Dan dari ayat tu saja semua orang sedar ada sesuatu yang lebih gelap sedang berlaku antara dua beradik ni. Bila dah lama duduk dekat Broadmoor, doktor mula nampak sesuatu bukan dari mulut tapi dari tingkah laku, dari cara dua beradik ni pandang satu sama lain, cara dorang jalan, cara dorang duduk. Ada sesuatu yang tak kena tau. Macam tekanan tu datang bukan dari luar tapi dari dalam hubungan tu sendiri. Ada satu hari tu, tanpa siapa sangka, Jun dan Jennifer sendiri buka mulut tak banyak tapi cukup untuk buat semua orang terdiam. Jun kata kalau seorang mati, yang seorang lagi akan bebas. Ayat tu tak panjang tapi bila orang fikir balik, maksud dia sangat dalam. Jadi selama ni dalam diam, dua beradik ni dah lama bincang benda tu sesama sendiri. Macam ada satu perjanjian, bukan perjanjian biasa tapi janji yang salah seorang perlu berundur. Salah seorang perlu dikorbankan supaya yang tinggal boleh hidup macam manusia lain. Dan korang bayangkan sejak lahir diorang bersama, tidur sebelah-sebelah, jalan seiring, bercakap hanya sesama sendiri tapi dalam hati dah tanam satu kepercayaan yang seorang daripada diorang kena mati. Dan benda tu jadi kenyataan. Tahun 1993, selepas bertahun-tahun duduk dekat sana, akhirnya dua beradik ni diberi arahan untuk dipindahkan. Doktor kata keadaan diorang dah stabil, dah boleh keluar dari tempat tu dan teruskan rawatan di hospital psikiatri lain yang lebih ringan. So ramai fikir ini mungkin titik permulaan hidup baru untuk dua beradik ni. Tapi tak ada siapa sangka pemindahan tu jadi hari terakhir untuk salah seorang daripada diorang. So masa dalam perjalanan keluar daripada hospital tu, Jennifer tiba-tiba rebah. Tengah duduk elok je tapi tiba-tiba tubuh dia jatuh perlahan. Muka dia pucat, nafas pun makin perlahan. Dia tak tunjuk sebarang tanda sakit pun sebelum tu. Tak demam, tak muntah, tak pernah pun mengadu rasa tak sihat. Dan tak lama lepas tu Jennifer meninggal dunia. Laporan rasmi kata punca kematian dia ialah jantung. Jantung dia rosak, bengkak secara tiba-tiba. Doktor sebut sebagai myocarditis tapi tak ada sebab jelas kenapa, tak ada ubat dalam badan, tak ada kesan trauma dan Jennifer bukan pesakit yang ada sejarah jantung pun tapi tiba-tiba jatuh dan terus tak bangun. Tapi yang buat semua orang rasa seram bukan pasal laporan doktor tau. Malam sebelum dia meninggal, Jennifer sempat bisik sesuatu ke telinga Jun. Awak bebas sekarang, saya akan mati. Ayat tu ringkas dan betul, esoknya Jennifer mati. Tanpa sebab yang logik, macam satu janji yang dah ditunaikan. Lepas kematian Jennifer, satu perubahan yang orang tak jangka mula berlaku. Jun yang sebelum ni langsung tak bercakap dengan sesiapa, tiba-tiba buka mulut. Dia mula balas bila orang tegur, mula senyum bila orang ajak berbual. Benda yang selama dia nampak mustahil, tiba-tiba jadi biasa. Dia pun dah duduk semeja dengan pesakit lain. Dia jalan macam tak ada beban. Macam semua ketakutan yang dipikul sebelum ni hilang. Ibarat macam ada sesuatu yang lepas. Macam Jennifer yang bawa semua tu selama ni. Segala tekanan, segala bisu, segala dunia rahsia yang terperangkap dalam dua beradik ni. Jadi bila Jennifer mati, semua tu ikut pergi sekali. Dan yang tinggal hanya Jun seorang diri. Dan dia teruskan hidup sampai hari ni Jun masih hidup. Dia pernah muncul dalam beberapa dokumentari. Pernah juga ditemu ramah oleh wartawan yang pernah rapat dengan diorang berdua dulu. Walaupun dah bertahun berlalu dan walaupun suara dia dah mula keluar, Jun tak pernah betul-betul ceritakan apa yang berlaku. Jadi bila orang tanya soalan berat, dia cuma senyum atau tunduk atau ubah tajuk. Kadang-kadang dia cakap sikit tapi tak pernah sampai ke isi sebenar. Dia simpan semuanya sendiri. Sebab apa? Mungkin sebab rasa bersalah, mungkin sebab trauma atau mungkin sebab janji. Sebab hanya dia dan Jennifer yang tahu apa sebenarnya berlaku dalam dunia tu. Dan ya, itulah kisah The Silent Twins. Kim rasa cukup sampai sini untuk kes kali ni. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi dalam kes seterusnya. Assalamualaikum.